Weh, kamu ni Anwar. Kan? Bersusah payah dulu Tun Dr. Mahathir dengan Allah Yarham Tun Daim tu dulu menaikkan nama negara. Ketika lebih-lebih lagi ketika negara-negara ASEAN ni mengalami krisis ekonomi. Tu perkara besar tu yang mereka menghadapi tanpa campur tangan IMF, campur tangan Barat. Malaysia mampu menghadapi dan ketika itulah negara Malaysia ni dikenali. Disanjung. Ketika Tun Dr. Mahathir ketika itulah juga Malaysia ni berada di mata dunia. Bukannya kamu senang-senang je baru panggil Trump datang terjoget-joget, terkejang-kejang, kamu dah kata kamulah yang bawa nama negara ni, menaikkan martabat negara ni ke mata dunia. Tu Sultan Brunei sebelah kamu tu pun tengok dah seram sejuk je. Tengok kamu dah semacam ni apa hal pula ni kan. Tu Sultan Brunei tu. Dah tengok kamu semacam. Kalau nak pakai topeng dia pakai topeng gila Lepas tu senang-senang nak kamu dalam parlimen kamu cakap kamu dah menaikkan nama negara dan menaikkan martabat negara. Benda Tun Dr. Mahathir dulu dah buat dah benda ni. Semua flotilla yang kamu claim ni pun semua Tun Dr. Mahathir dah buat dulu dah. Kamu ni tinggal arrange je. Tinggal follow up je. Janganlah terlalu banyak sangat claim. Yang boleh percaya kamu ni pun taksub kamu je, bukan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni dah tak tahu nak letak muka kat mana ni tahu. Kan di saat Donald Trump sibuk nak sibuk supply senjata haram ke warga-warga haram Israel sana, kamu kat sini jemput dia pula. Lah, Tun Dr. Mahathir pun tak perlu pun campur tangan Barat. Dah boleh harum dah nama negara Malaysia ni. Kan dah siap diri dah KLCC. Alah, leceh